Bekas pekerja teknologi maklumat yang dihukum penjara 16 tahun kerana menyebabkan kematian pengurus bank, Sheikh Muhammad Daniel Sheikh Shakir di Lebuh Raya Utara Selatan pada 2019 lalu, menangis kesyukuran selepas Mahkamah Persekutuan pada Rabu, mengurangkan tempoh pemenjaraan kepada 12 tahun. Isterinya yang berada di galeri awam turut kelihatan lega kerana Yu Wei Liang, yang menjalani hukuman di penjara Kajang, dijangka bebas pada 10 Ogos 2027. Semasa prosiding, panel 3 hakim dipengerusikan Datuk Nordin Hassan membenarkan rayuan Wei Liang selaku perayu untuk mengurangkan tempoh pemenjaraan yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor. Semasa membaca keputusan sebulat suara, Nordin berkata, Mahkamah mengekalkan sabitan bersalah yang dijatuhi Mahkamah Tinggi yang mana ia juga dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. Mahkamah terdahulu tidak terhilaf dalam membuat keputusan namun kami berpendapat, tempoh pemenjaraan itu keterlaluan dan agak tinggi. Jadi Mahkamah mengurangkan hukuman daripada 16 kepada 12 tahun, katanya yang bersidang bersama Hakim-Hakim Datuk Vezir Alam Maidin Mera dan Datuk Lee Swee Seng.